Di Muar, para mesuara gagal menubuhkan sebuah kerajaan di dua buah tempat, iaitu di Biawak Busuk dan Kota Buruk, kerana diganggu oleh kehadiran biawak yang terlalu banyak dan peristiwa sebuah pondok yang tiba-tiba runtuh. Baginda telah membawa pengikutnya ke suatu tempat yang bernama Sening Ujung atau sekarang dikenali sebagai Sungai Ujung dan bertam hingga akhirnya tiba di sebuah perkampungan nelayan. Pada suatu hari, para mesuara dan pengikutnya pergi berburu. Apabila kepenatan, para mesuara bersandar pada sepohon pokok. Tiba-tiba, anjing perburuan para mesuara ditendang oleh seekor pelanduk putih dan anjing itu terjatuh ke dalam sungai. Para mesuara yang ternampak peristiwa itu berasa amat kagum melihat akan keberanian dan kekuatan pelanduk putih itu. Jadi murid-murid, begitulah peristiwa para mesuara datang ke Melaka dan bagaimana Melaka akhirnya mendapat nama.